Lepas tu bila kita tengok amalan tarikat, dia akan lintas Nabi Khidir. Ada tarikat yang diisytiharkan sesat di Malaysia, kemudian jadi macam boleh amal kalau tak bercanggahan, tapi masih sesat. Pengisytiharan sesat masih kekal. Tapi cerita dia, diorang punya tajuk mesti lintas Nabi Khidir. Buka mana pun. Sebab asas dia adalah untuk apa? Yang saya buat ni, macam saya nak cakap, kami buat ni bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Khidir. Cara-cara mendapatkan kasyaf sisi Allah di sisi ahli sufi. Okey, baik. Kasyaf ni diperolehi dengan beberapa cara. Yang kejap lagi akan mula ditolak balik. Dia ada 6, 7, 8. Ada 8 cara. 8 cara. 8 cara yang mereka kata seorang tu dapat kasyaf. Baik. Yang pertama, lihat dengan mata kasar. Melihat atau ru'yah definisikan oleh Al-Jurjani sebagai penyaksian dengan mata kasar, di mana dia berada, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Mana kita lihat benda tu depan mata kita, nampak malaikat, nampak ini, nampak sekian depan mata kasar. Melihat dengan mata kasar, si ahli sufi dianggap termasuk di antara manhaj penerimaan paling tinggi, dan ia melibatkan beberapa dakwaan, iaitu melihat Allah, melihat Nabi Khidir, melihat para anbiya, dan lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW secara yaqadhah dan atau jaga, duduk dan bersalam dengan baginda SAW. Okay, so jadi ini pertama lah, lihat apa-apa, lihat ni lah, lihat tu lah. Macam geng-geng bomoh lah, atau uskun, ustaz dukun, yang diorang kan dikata tu kan, dikata dia nampak. Walaupun kita lah balik pada asal, macam dalam Quran Karim, dalam ini pada benda yang lain, dia geng sufi angkat lagi, bukan sekat syaitan jin dia nampak. Nampak Nabi, nampak malaikat lagi. Tapi yang paling simple syaitan jin lah. Kita dalam Quran Karim surah Al-A'raf ayat 27, Allah Ta'ala jawab dah perkara ni kan. Bila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, ya bani Adam, hei anak Adam, la yaftinanakum syaitan, janganlah perdaya kamu syaitan. Kama akhraja abawakum minal jannah, macam syaitan perdaya mak bapak kamu keluar dari syurga. Yanzi'u anhuma, dia cabut dari mereka berdua, daripada Adam dan Hawa pakai mereka dengan makan pohon karang tadi. Liyurihima sawatihima, untuk ditunjuk pada mereka kemaluan mereka berdua. Yang tak kata innahu, ni ujung ni. Innahu, ni dia syaitan ni, yarakum, melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Min haitsu la tarawna, dalam keadaan kamu tak lihat mereka. Mana dia lihat kamu dalam keadaan kamu tidak lihat mereka. Quran kata macam tu. Tapi orang akan kata, yelah Quran kata ni, tapi ustaz. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah berdasar ayat 27 surah Al-A'raf, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Mana penyaksian dia, jadi saksi nikah tak boleh, saksi penghakiman tak boleh, saksi hadis tak boleh, reject. Imam Syafi'i reject berdasar pada ayat tersebut. Tapi yang kuliah semua mengaku nampak. Namun sekarang, terutama lepas cerita hantu banyak kan, semua mengaku nampak. Mengaku nampak ni, nampak tu. Dia kata nampak depan mata lah. Apa lagi yang lain lah. Yang kata nampak Nabi datang kat pondok dia pun ada. Tapi realiti dia, semua orang akan mengaku macam-macam. Ini pengakuan dia masing-masing yang kata dia kepada kasyaf. So, pertama ni lihat depan mata direct. Kedua, antara kasyaf mereka adalah melihat Allah. Golongan pelampau ahli sufi, pelampau yang tak melampau jangan terasa, berpendapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala boleh berlaku di dunia. Ia berlaku dengan cara Allah Taala mentajalli kepada seorang dalam rupa beberapa orang wali. Rupa wali A, wali B. Tengok wali tu macam tengok Allah, dia kata. Okey. Dia kata ini As-Siraj At-Tusi. Jadi itu buku tu 1960 tu, buku dia punya ni rujukan, tengok belakang tu boleh. Misalnya menukilkan daripada beberapa segolongan ahli Syam, mereka mendakwa dapat melihat Allah Subhanahu Taala dengan hati, sebagaimana mereka melihat dengan mata kasar di hari akhirat kelak. Okay. Ini dakwaan lah, orang semua boleh dakwa, tapi orang kita macam kadang-kadang dia relate. Orang tu baik, tapi mesti pandangan mata dia tu macam lagu Arkam tadi lah. Takkan salah kot. Dia baik. Tapi problem sekarang ni, baik itu bukan maksud orang tu tak sakit. Dia boleh je baik tapi sakit. Ke tak boleh? Orang baik tak sakit? Sakit-sakit jiwa.
ada delusional atau halusinasi. Boleh tak berlaku? Boleh je. Tapi realiti dia orang tak terima benda tu. Dia campurkan baik takkan silap. Sedangkan baik tadi boleh je salah atau silap, benda tu kena betulkan. Setengah karya Al-Sufi memperkukuhkan lagi pegangan dan juga kepercayaan mereka dengan tentang kebolehan melihat Allah di dunia. Okey. Abu Talib Al-Makki dan kitab Imam Ghazali misalnya menukilkan dari dalam karya Qutul Qulub, begitu juga dinukilkan oleh Imam Ghazali dan kitab Ihya, Allah mentajalli di dunia kepada para walinya. Dia kata Allah Ta'ala menjelma kepada para walinya di dunia ni. Mereka mengungkapkan kisah berkaitan dengannya. Misalnya Abu Turab An-Nakshabi berkata kepada seorang muridnya, jika anda melihat Abu Yazid Al-Bustami satu kali, adalah lebih baik bagi anda daripada melihat Allah sebanyak 70 kali. Ini pasal balik pada asal cakap guru lah. Kalau kita pula, kalau zaman sekarang ni masalah sikit. Bila cakap ni kan, guru cakap orang masih lagi kritik. Dia memang benda tu cara betul. Bila kita belajar, dengar guru kita cakap tak apa. Tapi anda tak wajib terima 100%. Anda kena nilai balik. Sebab sebagai manusia, dia boleh tersilap. Tapi oleh kerana mereka tak ada fahaman guru silap, guru yang mursyid silap, maka dia takkan buang lah. Walau apa guru cakap, itu beza dia. Kita, apa Nabi cakap tak kena tolak. Apa manusia lain cakap, kita nilai. Bandingkan balik dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Okay, baik. Si melihat Khidir alaihissalam. Tumpuan pada Khidir mendapat tempat begitu besar sekali dalam kalangan ahli sufi. Mereka mempercayai boleh mengambil sesuatu daripada beliau dan boleh bertemu dengan beliau secara hakiki, dan perkara tersebut tidak boleh diperdebatkan lagi. Saya ingat pernah saya dipesan oleh lah, pasal benda ni fahaman kat masyarakat Melayu kita banyak kan. Waktu saya nak pergi belajar dulu ke Tanah Arab, ada orang pesan, dia kata kalau sekiranya pergi ke Madinah, nanti ada orang bagi air kopi ke apa kan, ambil minum. Tu dia kata Nabi Khidir. Dia kata dia cakap Nabi Khidir. Padahal kalau pergi sana, memang pakcik-pakcik dekat Madinah tu suka bagi orang minum. Bukan seorang aja. Berpuluh-puluh orang. Datang pula masuk hari Isnin Khamis, hari-hari puasa kan, memang dia bentang sapra, dia bagi air kat orang. Itu bukan Nabi Khidir lah yang bagi minum tu kan. Flash dia beli dekat tu, flash dia pergi dekat bin Daud, baru flashnya kan. Tiba-tiba kawan dia kata Nabi Khidir, ambil kau. Cerita dia itu realiti. Banyak orang fikir macam tu. Sebab macam ni, sebab punca kenapa? Sebab kalau ikut pada sunnah yang Nabi SAW sampaikan, agama yang Nabi ajarkan, dah cukup. Tapi bila nak buat over daripada itu, awak kena jalan lain. So Nabi Khidir ni macam satu jalan lain. Selain daripada kepada Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, anda boleh melintas kepada Allah, untuk sampai kepada Allah melalui jalan Nabi Khidir. Zikir Nabi Khidir, syahadatihan Nabi Khidir, cara ibadat Nabi Khidir. Bukan ikut Muhammad dah. Sebab tu bila kita tengok amalan tarikat, dia akan lintas Nabi Khidir. Ada tarikat yang diisytiharkan sesat di Malaysia, kemudian jadi macam boleh amal kalau tak bercanggahan, tapi masih sesat. Pengisytiharan sesat masih kekal tapi cerita dia, diorang punya tajuk mesti lintas Nabi Khidir. Buka mana pun. Sebab asas dia adalah untuk apa? Yang saya buat ni, macam seorang nak cakap, kami buat ni bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Khidir. Ni zikir baru Khidir yang ajar. Itu tajuk asal yang sebenarnya orang tak nampak. Dikata lintas kan, macam mana lintas? Kalau ikut yang pada sanad yang betul daripada ajaran Nabi, anda akan jumpa daripada para sahabat, tabi'in, jumpa dengan jelas. Hatta Imam Bukhari takkan tinggalkan, Muslim takkan tinggalkan, Ahmad bin Hanbal takkan tinggalkan. Tapi oleh kerana mereka nak lintas jalan lain, ni idea baru kan, cara zikir macam ni, ada ke? Memang tak ada ikut Muhammad SAW, tapi ada ikut Khidir alaihissalam. Baik, itu patut anda faham. Kadang-kadang kita faham konsep ni, kita pening kepala, kenapa tajuk Khidir ni sering diangkat. Okey.